Bagi pemilik kediaman yang tidak begitu gemar menggunakan langsir, pelekat cermin boleh dijadikan pilihan kerana ia memberi privasi. Pelbagai corak dan warna boleh dijadikan pilihan. Penggunaan utama untuk pelekat cermin pertamanya adalah untuk privacy, sebab kadang-kadang banyak kediaman sekarang tampil dengan cermin yang besar ataupun pintu gerongsor, sliding door. Jadi dan kebanyakan daripada apa yang saya lihat sekarang ni, orang dah malas nak guna langsir pasal hari nak basuh dan nak buka, so dia orang lebih gemar menggunakan pelekat cermin. Jadi pelekat cermin tu dia sebenarnya menggantikan langsir juga. Dia datang daripada dua koleksi. Satu adalah load sinar, di mana kita boleh nampak, selepas lekat kita boleh nampak lagi luar dan dalam. Satu lagi dia daripada segi frosted ataupun kabur, di mana kalau kita dah lekat ni memang kita tak nampak dalam, kita tak nampak luar. Jadi dia daripada selain menapis pantulan panas matahari, dia juga boleh menjadi kalis retakan. Let's say cermin kita pecah, kena batu apa semua, dia tak akan berderai terus. Jika dahulu warna polos atau kalis cahaya menjadi pilihan, kini pemilik kediaman semakin berani memilih pelekat cermin yang bercorak 3D atau sinerio yang mendamaikan. Penjagaannya cukup mudah. Bila kita dah tampal, kita boleh lap, boleh gosok sebab dia berasaskan plastik. Jadi tak ada apa-apa masalah.